Hai, saya ialah Audrey Jun Ana Aling, merupakan pelajar semester 3 FP41 SMP Pendidikan Moral. Dan ini adalah subjek Psikologi dalam Pendidikan di bawah ajaran Profesor Madya Dr. Razimi. Dan ini merupakan poster infografik saya. Okeylah. Sekarang, mari kita lihat 9 jenis teori kecerdasan pelbagai yang terdapat di dalam poster infografik saya. Kecerdasan yang pertama adalah verbal linguistik, di mana mereka merupakan mahir dalam penulisan, pekarangan, perbalasan dan juga penulisan ilmiah. Contohnya, mereka senang bercakap, mahir menggunakan kata-kata dan membuat ayat yang sedap didenari. Contohnya, wartawan dan juga content creator. Kecerdasan yang kedua adalah logik matematik, di mana mereka gemar menggunakan kira-kira dan juga gemar bermain puzzle serta berfikir secara saintifik. Mereka melakukan sesuatu keputusan dengan logik dan tidak ingin melakukan sesuatu yang agak-agak. Contohnya kaki coding dan juga engineer. Kecerdasan yang ketiga adalah visual ruang. Ini merupakan orang yang berimajinasi tinggi. Mereka senang membayangkan bentuk jadi, suka susun atur dan juga pandai melukis. Kalau bagi peta, baju tidak orang faham. Contohnya macam arkitek ataupun mereka dalaman. Keempat, kecerdasan optimistik. Orang ini mereka belajar sambil buat dan tidak diam, dan juga mahir menggunakan tangan dan juga badan untuk bekerja. Contohnya penari, atlet dan juga tukang yang mahir. Kelima, kecerdasan muzik. Senang cerita, mereka adalah kaki muzik. Mereka peka dengan irama, boleh bezakan nada, boleh main alatan muzik dan senang menghafal melodi. Mendengar lagu adalah cara mereka berfikir dan juga bertanya. Yang keenam adalah kecerdasan interpersonal, di mana mereka adalah jenis mudah bergaul dan juga pandai baca orang. Mereka faham emosi orang lain dan pandai memimpin serta menjadi orang tenang. Contohnya, mereka sesuai untuk menjadi seorang guru, salesman ataupun ahli politik. Yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Ini merupakan kebolehan mengenali diri sendiri. Dia tahu apa kekuatan, kelemahan dan apa yang dia betul inginkan dalam kehidupan. Mereka suka berefleksi dan juga berdikari. Yang terakhir adalah kecerdasan eksistensif, di mana orang ini adalah berfalsafah kerana mereka suka akan soalan seperti kematian, kewujudan dan juga soalan mengenai kehidupan. Mereka juga suka merenung apa itu makna kehidupan dan juga ajaran agama. Teori kecerdasan pelbagai ini sangat penting. Yang pertama adalah untuk membantu kita mengenali kekuatan, kelemahan dan juga potensi yang dikembangkan. Apabila kita tahu jenis kecerdasan dominan kita, kita dapat fokus untuk mengasah potensi tersebut. Kepentingan yang kedua adalah untuk membantu kita memilih hobi dan juga kerjaya yang sesuai. Contohnya, seseorang yang tinggi visual ruang kemungkinan menjadi seorang jurutera ataupun arkitek. Manakala seorang yang tinggi verbal linguistik akan mahir ataupun cemerlang dalam bidang penulisan dan juga penghasilan buku. Ini akan membawa kepada kepuasan diri kita. Kepentingan yang ketiga adalah untuk meningkatkan pembelajaran sosial dan juga motivasi. Pendekatan pembelajaran yang menggunakan pelbagai modaliti, bukan hanya logik dan juga linguistik, akan melibatkan pelajar secara menyeluruh sekaligus meningkatkan motivasi mereka. Secara kesimpulannya, teori kecerdasan pelbagai ini telah mengubah pandangan kita tentang apa itu pintar. Ia telah mengiktirafkan bahawa semua orang adalah pintar tetapi dengan cara yang tersendiri. Oleh itu, marilah kita semua meluangkan masa bersama-sama untuk mengenal pasti gabungan kecerdasan unik sendiri dan berusaha untuk mengembangkannya secara berterusan. Dan jangan lupa untuk scan QR yang tertera di poster untuk penerangan lanjut dan juga soalan yang disediakan. Sekian ini sahaja pembentangan KPP daripada saya.